di peringkat Sukan C 2025 Thailand ini. Okey, yang dinanti-nantikan 4x200 meter lelaki gaya bebas akhir berganti-ganti. Inilah yang sentiasa mencuri tumpuan kerana akan melibatkan Malaysia dan juga Vietnam, Singapura, Thailand dan Indonesia. 5 buah negara. Lorong kedua, 3, 4, 5 dan 6. Dan sudah pasti Vietnam yang memenangi pingat emas dalam edisi 2 tahun yang lalu. Kemboja, Singapura, perak ketika itu. Dan Malaysia memenangi gangsa. 72155 adalah catatan Malaysia ketika itu. 71851 adalah catatan Vietnam. Tetapi saya jangkakan kali ini Singapura mempunyai catatan 71887 akan mendominasi acara ini. Itu adalah yang dijangkakan jika mereka dapat mencatatkan waktu yang lebih kurang sama daripada keempat-empat perenang mereka. Ketika itu ada Jonathan Tan, Glenn Lim, Ardi Azman, Darren Chua. Kita lihat kali ini siapa nama-nama yang akan disenaraikan. Di Vietnam ketika itu ada Wang Khoi Phuc, ada Nguyen Hoi Quang, ada Nguyen Ho Kim Son dan ada Nguyen Tran Hong. Ketika itu yang memenangi pingat emas. Malaysia Arvin Singh Shahal, Kieu Ho Yen, Tan Kai Shin dan juga Lim Yen Chuan ketika di Kemboja mereka meraih pingat gangsa ketika itu. Cara 4x200 meter gaya bebas lelaki berganti-ganti. Sama-sama kita nantikan pengumuman kesemua perenang-perenang yang akan bertanding dalam acara ini. Rekod yang kalau diikutkan masih belum dipecahkan sejak 2022. 17 Mei Vietnam 71631 memegang rekod itu. Wow. Itu adalah satu rekod yang mungkin sukar untuk diatasi. Melainkan Singapura boleh melakukan lebih baik pada malam ini. Malaysia diperkenalkan terlebih dahulu. Arvin Sean Singh Shahal ada lagi, Lim Yen Chuan sekali lagi, Kieu Ho Yen pun ada, tapi ada wajah baru, Terence Ng Shin Jien. Kalau dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, tidak ada Tan Kai Shin lagi. Okay, Indonesia pula diperkenalkan. Aubrey Jaya, Muhammad Akbar Putra Taufik, Liker Harrison. Ada nama-nama yang akan membawa cabaran Indonesia gaya bebas ini. Okey, Vietnam. Terlihat ada nama-nama yang sama. Ada 3 daripada mereka dan cuma Nguyen Viet Puong saja adalah nama baru. Dan kita jangkakan Thailand juga akan membawa cabaran yang agak hebat kali ini dengan perenang-perenang mereka yang saya pasti mereka di lorong yang kelima dengan catatan 742. Kita dapat merasakan bahawa Malaysia dan Vietnam mungkin akan memberikan cabaran yang lebih hebat. Kerana 742 bukanlah catatan yang baik sebenarnya daripada Thailand, tetapi mereka dua lah yang meletakkan catatan setakat ini. Disebabkan itulah Singapura dan Thailand di lorong keempat dan kelima. Tetapi kita tahu Singapura ada kekuatan mereka tersendiri dan sentiasa mahu mendominasi mana-mana acara di kolam renang sekalipun. Di rekod Vietnam 71631. Apakah ia dipecahkan? Arvin Sean Singh Shahal
sedang bersiap sedia bersama dengan rakan-rakannya. Untuk Malaysia, Lee Min Chuan, Kiu Ho Yan. Kiu Ho Yan adalah sesatunya pemenang pingat emas untuk Malaysia di edisi terakhir di Kemboja. 7-2-1-5-5 ketika itu Malaysia catatkan. Singapura 7-2-1-5-0 untuk pingat perak kali terakhir. Vietnam 7-1-8-5-1 pingat emas di Kemboja ketika itu. Tetapi tunggu dah lihat bagaimana kali ini. 4 kali 200 meter. Gaya bebas lelaki berganti-ganti. Cara relay yang sentiasa mencuri tumpuan kerana akan menyemarakkan lagi sokongan padu daripada penonton-penonton, terutamanya Thailand di lorong kelima itu. Perhatikan sahaja permulaan 200 meter. Kita akan lihat 3 split daripada perenang pertama masing-masing. Ini adalah perlumbaan ataupun perlumbaan yang panjang boleh kita katakan daripada kebanyakan acara relay yang kita biasa lihat. Split yang pertama menyaksikan lorong keempat di depan. Ini bukan ukuran sebenar apa yang kita akan jangkakan kerana ada anchor swimmer yang mungkin diletakkan yang terpantas, yang terbaik di sebagai swimmer yang terakhir. Mereka mencongak kedudukan masing-masing. Kita lihat lorong kedua yang berakhir terlebih dahulu. Selepas 2 split, 2 dan 4 di depan saya kira. Lorong kedua, lorong keempat di kedudukan 1 dan 2 pada ketika ini. Lorong ketiga dan lorong kelima sedikit ketinggalan. Lorong keenam juga sedikit ketinggalan. Dan Malaysia sebenarnya kalau diikutkan di lorong kedua di tempat yang pertama setakat ini. 150 meter, Malaysia 1. Singapura di kedudukan yang kedua. Sejauh mana ia dapat dikekalkan itu persoalan yang berbeza. Tetapi di lorong yang kedua berikan perhatian kepada Malaysia. Dan juga Singapura di lorong keempat. Tempat yang ketiga bersaing hebat adalah di lorong yang ketiga itu Vietnam saya kira. Bagaimana perenang kedua negara sudah pun mula mengorak langkah untuk 50 meter yang pertama. Masing-masing mahu memberikan komitmen yang terbaik dan juga kepantasan berbanding perenang-perenang yang lain. Masih lagi Malaysia tempat yang pertama dan juga Singapura lorong yang keempat di tempat yang kedua. Meninggalkan Vietnam saya kira lorong yang ketiga dan Thailand lorong yang kelima serta Indonesia di lorong yang keenam itu. Dapat lihat split 100 meter menyaksikan Malaysia, Singapura 1 dan 2 bersaing hebat. Semakin hampir anda dapat lihat Singapura sudah pun mula mengejar kedudukan perenang kedua negara ini yang akan menghampiri split 150 meter. Dan tidak jauh di belakang di lorong ketiga itu adalah Vietnam yang sudah pun juga mula menghampiri kedudukan 1 dan 2. Namun masih lagi Malaysia hampir satu badan di hadapan perenang kedua Singapura pada ketika ini. Malaysia masih lagi di lorong yang kedua di tempat yang pertama. Ini mungkin satu kejayaan yang boleh dikecapi jikalau konsistensi ini dapat dikekalkan oleh Malaysia. Singapura tempat yang kedua, Vietnam di tempat yang ketiga. Menunggu perenang ketiga negara yang sudah pun melonjak masuk. Namun lihat betapa dekatnya perenang Vietnam itu dengan perenang Singapura. 1, 2 dan 3 masih lagi belum dapat dipastikan
Walaupun Malaysia mempunyai satu kelebihan yang agak besar, tetapi semuanya akan bergantung kepada perenang terakhir itu nanti dan juga sejauh mana gap yang dapat dilakukan oleh perenang ketiga negara ini. Ini mungkin satu kejayaan yang cukup membanggakan jikalau Malaysia dapat menempatkan diri bukan saja dalam kedudukan podium tetapi untuk mencabar pingat emas ataupun pingat perak. Kita lihat jurang perbezaan dari segi distance. Walaupun mula dihampiri Vietnam yang sudah pun mencabar hebat. Malaysia 1, Vietnam 2. Singapura di kedudukan yang ketiga. Tetapi Vietnam sudah pun mula mengorak langkah selepas split 100 meter menghampiri 150 meter untuk perenang yang ketiga negara masing-masing. Sebelum ke anchor swimmer yang terakhir. Terlihat masih lagi Malaysia lebih daripada satu badan mengatasi perenang di lorong yang ketiga itu. Dan bagaimana untuk 50 meter yang terakhir, Singapura semakin ketinggalan di lorong yang keempat. Semuanya akan bergantung kepada perenang terakhir itu nanti. Tetapi lihat Vietnam semakin hampir. Mereka adalah pemegang rekod sukan C 71631 dan sudah pun disamakan kedudukan, sudah pun mungkin memintas kepenatan. Kita dapat lihat perenang negara yang ketiga itu menghampiri 200 meter dan Malaysia masih lagi di kedudukan pingat perak pada ketika ini, tetapi sudah pun jauh sedikit ketinggalan di belakang Vietnam. Lorong yang ketiga yang mendahului pada ketika ini, tetapi tidak jauh, mencabar hebat. 50 meter yang pertama dan lihat perenang Singapura yang sudah pun masuk dalam perbualan ketika ini untuk mencabar. 1 dan 2 terlalu sengit untuk kita perkatakan, saudara. Split yang pertama 50 meter. Singapura 1, 2 dan 3 ketika ini. Vietnam, Malaysia, Singapura. Dan semuanya bergantung kepada 100 meter yang terakhir. Apa yang akan dilakukan di sini? Dapat lihat perenang daripada Vietnam di lorong yang ketiga. Mungkin sedikit ada rasa kepenatan di situ. Malaysia masih lagi mengikuti gerak tari daripada dua lagi perenang daripada Vietnam dan juga Singapura pada ketika ini. Mungkin sedikit ketinggalan Malaysia ketika ini. Masih lagi di tempat yang kedua, tetapi anda dapat rasakan mungkin faktor kepenatan sudah pun memainkan peranan. Ini adalah 100 meter yang terakhir. Masih lagi Vietnam lorong ketiga, Malaysia di tempat kedua lorong yang kedua. Lorong keempat Singapura. Agak hampir sama kedudukan Singapura dan Malaysia ketika ini untuk pingat perak. Tetapi Vietnam masih lagi mendahului dan semakin jauh meninggalkan, hampir satu badan meninggalkan Malaysia. Lorong yang kedua, mampukah Malaysia memperbaiki pingat gangsa itu menjadi pingat perak? Semakin nyata, semakin menjadi realiti untuk Malaysia di pingat perak. Tetapi Vietnam meraih pingat emas, Malaysia perak dan Singapura pingat gangsa. 4 kali 200 meter gaya bebas bergila-gila lelaki yang kita saksikan di kolam renang SAT Bangkok. Dan Vietnam sekali lagi membuktikan kemampuan mereka dalam acara relay ini. 71867. Malaysia di tempat yang kedua. Wow, satu pencapaian hebat untuk Malaysia. Meraih pingat perak. Memperbaiki apa yang Arvin Sean Singh Shahal lakukan bersama Kiu Ho Yen dan juga Lim Yin Chuan kali terakhir. Dan kali ini mereka meraih pingat perak. 2 tahun yang lalu di Kemboja adalah pingat gangsa. Dan anda dapat lihat konsistensi yang dipamerkan oleh Malaysia. Mendahului sebenarnya untuk 2 perenang pertama itu. Masuk ke perenang yang ketiga barulah kita lihat Malaysia sudah pun mula dipintas oleh Vietnam yang benar-benar menyimpan save the best for last dalam 2 perenang terakhir mereka yang menjadi perbezaan untuk Vietnam pada akhirnya. Dengan catatan 718.67 sudah pun memadai. Hampir sama dengan catatan yang dilakukan 2 tahun yang lalu. 71851 ketika itu. Dan mereka berjaya untuk meraih pingat emas di sini. Pingat perak untuk Malaysia.
Satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk Malaysia yang memperbaiki apa yang dilakukan 2 tahun lalu. Sekadar gangsa, kali ini pingat perak. Tapi Vietnam, pujian untuk Vietnam. Kita dapatkan pengesahan di sini terlebih dahulu. Vietnam, Malaysia, Singapura, emas, perak dan gangsa. Bukan senang untuk mengatasi Singapura dalam acara di kolam renang ini, tetapi Malaysia berjaya melakukannya dalam acara 4x200 meter gaya bebas lelaki. Bergile-gile, berganti-ganti dalam acara akhir ini. Thailand dan Indonesia melengkapkan 5 negara yang bersaing dalam acara ini. 7-2-4 dan 7-2-7 masing-masing. Selepas ini, saudara, kita akan menyaksikan upacara penyampaian pingat yang melibatkan dua lagi acara yang kita saksikan sebentar tadi.